Dalam setiap kehidupan, ada perjalanan yang bermula dengan langkah kecil namun meninggalkan makna yang besar. Pada 1 Mei 1971, lahirlah seorang insan di kampung Padang Mengkuang, Bukit Payung. Anak sulung daripada 4 adik-beradik yang membesar dengan penuh kasih, tanggungjawab dan ketabahan. Dalam perjalanan hidup yang indah ini, beliau menemukan teman seperjuangan hidupnya, Encik Muhammad Khairi Muda, dan mendirikan rumah tangga pada 7 Ogos 2000. Beliau dikurniakan 4 cahaya mata, seorang putera dan 3 puteri yang sentiasa menjadi sumber kekuatan, semangat dan senyuman dalam hidupnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Langkah pendidikannya bermula di SK Bukit Payung. Sejak kecil lagi, beliau aktif menyertai beberapa pertandingan seperti nyanyian solo hingga ke peringkat daerah. Di Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan Petaling Jaya, beliau pernah membawa nama sekolah ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan tilawah Al-Quran. Di Sekolah Menengah Agama Tok Jiring, beliau melakar kejayaan apabila dinobatkan sebagai pelajar terbaik SPM. Perjalanan ilmu diteruskan dengan mengikuti kursus intensif di Kuza dalam bahasa dan matematik. Seterusnya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sehingga ke peringkat ijazah dalam bidang perakaunan. Dan akhirnya beliau dilatih menjadi pendidik di Maktab Perguruan Batu Pahat, membawa satu cita-cita yang murni, mendidik anak bangsa. Kerjaya perguruan beliau bermula pada tahun 1997 di SMK Sultan Omar. Perjalanan itu diteruskan di SMK Pengkalan Berangan, SMK Jerangau dan SMK Aceh. Sehinggalah SMK Bukit Diman menjadi persinggahan bakti yang terakhir. Di sinilah beliau mencurahkan seluruh jiwa, ilmu, kasih dan pengorbanan untuk anak-anak didik. Sepanjang di SMK Bukit Diman, beliau bukan sekadar seorang guru tetapi seorang pemimpin yang dihormati. Beliau pernah diberi amanah sebagai Ketua Bidang Teknik dan Vokasional, kemudian sebagai penolong kanan ko-kurikulum dan seterusnya penolong kanan hal ehwal murid. Setiap amanah dipikul dengan penuh dedikasi, lembut dalam budi, tegas dalam tanggungjawab. Namun, dalam perjalanan yang panjang ini, datang satu ujian yang sangat menguji kekuatan dirinya. Beliau kini menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu dan demi kesihatan, beliau akhirnya melepaskan jawatan PKM dan kembali berkhidmat sebagai guru biasa. Walau tubuh diuji, semangatnya tetap teguh berdiri. Masih hadir dengan senyuman, masih mencurah bakti tanpa henti. Yang kau berikan, kenapa kau habiskan sisa hidupmu mencurah ilmu? Telah tamat sudah perkhidmatanmu, tiba masa engkau berlalu. Namun jika merindu, kami setia menantikanmu. Cikgu Fanuriana, terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan sepanjang perkhidmatan. Semoga Allah mengurniakan kesihatan yang berpanjangan, ketenangan hati dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terus kuat dan terus tabah, kerana setiap langkah cikgu adalah inspirasi buat kami semua. Selamat bersara. Kami sayang cikgu. Kini semua terasa indah, hitam putih pun mulai berwarna. Semua yang dari
pada Cikgu Fana Riana. Selamat bersara. Semoga sihat selalu. Dan ceria bersama keluarga. Selamat bersara kepada Kak Fano. Semoga dipermudahkan segala urusan dan jagalah kesihatan. Selamat bersara, semoga Allah berikan kebahagiaan, kesihatan yang baik dan kasih sayang. Selamat bersara teacher. Bagi saya teacher ni seorang yang baik. Seorang yang lemah lembut dan baik. Teacher selalu bersabar. Seorang cikgu yang terbaik. Seorang yang baik. Ceria. Sabar. Seorang yang baik hati. Cikgu yang cekal. Kak Fana seorang yang mudah senyum.